Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Ahmad Samhan Ismail. Saya mengajar di MRCM PDRM Kulim, subjek Geografi. Jadi saya telah mengajar selama lebih kurang 20 tahun, iaitu 17 tahun di MRCM Langkawi dan sekarang di MRCM PDRM Kulim. Kali ini Cikgu akan membicarakan tentang satu topik yang mungkin agak menarik juga, iaitu bagaimana caranya kita nak menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek geografi ini, nak menarik minat mereka. Sebab kita tahu bukan mudah untuk nak menarik minat pelajar memahami dan mempelajari subjek geografi, kerana subjek geografi itu sendiri adalah berbentuk fakta dan perlu dihafal serta diingati untuk tujuan pembelajaran dan juga peperiksaan. Antara cabaran yang cikgu hadapi semasa mengajar subjek geografi ni, walaupun kita melibatkan peta minda dan juga tayangan video geografi daripada media sosial, ialah antaranya adalah pelajar mengantuk dan pelajar tidak fokus dalam menyiapkan kerja rumah yang diberikan. Maka kita harus mencari penyelesaian untuk menangani masalah tersebut demi memastikan pelajar mendapat markah yang terbaik. Antara cabaran yang cikgu hadapi ketika pendipisi geografi ini adalah pelajar mengantuk, kurang fokus serta malas menyiapkan tugas yang diberi. Selalunya kalau pelajar mengantuk, cikgu akan memberikan gula-gula untuk menyegarkan mereka kembali. Selain itu juga cikgu akan suruh mereka pergi ke tandas untuk membasuh muka. Dan untuk yang kurang fokus juga cikgu akan suruh mereka berdiri dengan ataupun duduk di meja dengan baik dan fokus ke hadapan serta duduk dalam posisi yang betul. Dan juga untuk pelajar-pelajar yang kurang fokus dalam menyiapkan tugasan yang diberi, malas, cikgu akan berikan ganjaran kepada mereka-mereka yang berjaya menyiapkan tugasan geografi yang diberikan dengan baik. Dengan itu akan dapat menaikkan semangat mereka. Dalam membincangkan segala topik dalam geografi, cikgu dapati ada dua kaedah yang memang sesuai dan boleh diadaptasikan kepada pelajar untuk meningkatkan minat diorang kepada subjek geografi. Yang pertama adalah kaedah peta minda berwarna, dan yang kedua adalah kita menggunakan video-video yang berkaitan dengan topik yang diajar daripada media sosial yang berkaitan. Berikut adalah contoh mind mapping atau peta minda yang dibuat oleh pelajar saya, di mana peta minda ini kita gunakan kaedah peta minda ranting yang menghubungkaitkan antara semua fakta-fakta penting untuk memudahkan pemahaman pelajar dalam bentuk berwarna-warni. Berikut adalah contoh video-video yang selalu cikgu tayangkan, yang cikgu ambil daripada YouTube untuk kefahaman pelajar tentang topik-topik yang dibincangkan. Melalui video tersebut, apabila mereka menontonnya, mereka akan mendapat gambaran yang lebih jelas tentang topik yang dipelajari pada hari tersebut. Untuk teknik yang cikgu lakukan ini, cikgu dapati memang ada kejayaannya, di mana cikgu fokus pada satu kelas tingkatan 2, di mana pada semester 1 keputusan geografi diorang tidaklah berapa membanggakan, tetapi pada semester 2 result geografi diorang setelah cikgu melaksanakan dua teknik ini sangat melonjak naik ke atas. Itu merupakan keputusan peperiksaan subjek geografi satu kelas ini semasa semester 1, di mana ramai pelajar mendapat C, D dan juga E. Selepas peperiksaan selaras semester 2, cikgu dapati ramai pelajar mendapat A dan juga B. Tahniah untuk mereka. Semoga apa yang cikgu bincangkan pada kali ini memberikan manfaat kepada rakan-rakan guru, terutamanya guru-guru yang baru menceburi dunia perguruan untuk mengajar subjek geografi. Sekian, terima kasih.